So guys, beza dia guys kalau sambut hari raya ataupun bulan puasa dekat Sabah dan juga dekat Semenanjung. Beza dia kalau raya tu dia tak ada beza sangat. Saya rasa culture dia pun lebih kurang, dia tak jauh sangat kan. Cuma kalau cakap bulan puasa ni, guys, yang best dekat Sabah ni guys, dia sebenarnya awal sejam tau. Dia punya semua waktu solat dia awal sejam daripada Semenanjung. So automatically kita akan berbuka puasa lebih awal daripada Semenanjung. Kita akan sejam awal tau. Dan juga kalau tarawih, kita solat tarawih kalau dekat sini kita buat tarawih 8, okey. Kita anggaran yang orang ramai buat 8 lah kan. Buat tarawih 8, cincai habis pun nak juga pukul 9 lebih, 10. Sebab isyak dekat sini dalam 8 lebih kan. Tapi dekat Sabah, kalau kita buat 8, kita boleh habis dalam 8 lebih. And then kalau nak buat full pun 23 sekali witir, kita habis dalam around awal pukul 9. So beza dia banyak tau guys. Jadi orang cakap kalau dekat Sabah ni, kita akan rasa macam awalnya buka, awal sejam tu. Dekat sini, sebab kenapa? Bulan puasa ni kita tengok time tu kan, kita nak tunggu setengah jam pun kita akan rasa lama tau. Sebab kenapa? Sebab kita lapar. So, untuk orang-orang Sabah, macam mana? Kamu rasa betul ke apa yang aku cakap ni? Kalau kamu rasa betul, kamu komen di sana. Kalau kamu rasa salah pun ataupun ada penambahan lain, kamu boleh komen juga dekat video ni. Assalamualaikum.